Sebenarnya Tika baru bukan baru couple dengan salah seorang new gen. Oh, Bukan. bukan. Semua Yusuf ya. Dia ada kat sini. Banyak couple ni jenis sini. Dia ciri-ciri dia kat sini hitam manis. So tapi dia just bagi harapan kat Tika. Kenapa Ipan buat macam tu kat Tika? Baik. Tika sangat sedih lah sebab bergantung tak bertali. Dia sepi je, tergantung sepi. So Tika rasa awkward lah sekarang ni. So Tika harap dia minta maaf lah untuk last content ni nanti. Aku tahu benda ni. So itu je lah. Tadi couple gantung tak bertali maksudnya tidak ada kata putus lah. Tak ada kata putus sampai. Biasanya dua Tika daripada awal masuk sampai sekarang macam tu. So Tika harap sebenarnya Tika datang sini pun untuk nak dia minta maaf untuk konten sebab Tika tahu konten yang akan ada kan. Minta maaf Aiman. Macam tak tahu juga. So itu je lah. Senang dia minta maaf ni. Ya. Ada pandai lah dia tahu sendiri. Okay. Semua lah. Bagi yang ada hitam dah. Wakil lah. Ipan wakil lah, doa. Tika, Iban mau minta maaf. Kenapa aku yang minta maaf? Salah kau. Kau jangan menipu kat sini. Dia konten penipuan tau. Okay, Iban minta maaf sebab buat Tika tergantung sepi. Okey, itulah dia penipuan Tika. Terima kasih. Seterusnya, Herian.